Sekiranya anda ada beberapa komputer dan anda nak kawal komputer-komputer itu menggunakan satu keyboard dan juga mouse, maka saya nak cadangkan anda untuk gunakan satu aplikasi, nama dia Barrier. Jadi anda boleh Google saja nama aplikasi ni lah. Okey, sebenarnya aplikasi Barrier ni dah lama, tapi saya tengok dia punya last update tu tahun 2021. Tapi sekarang ni saya duk pakai lagi, masih lagi boleh pakai, tak ada masalah. Okey, mari saya cerita dekat anda macam mana saya boleh set up lah. Okey, jadi saya ada dua komputer sekarang ni. Dekat bawah tu saya ada satu Mac Studio. Lepas tu yang belakang ni, ini adalah komputer Asus. Jadi kedua-dua komputer ni saya sambungkan kepada satu monitor 49 inci. Ini adalah monitor Samsung CRG 90. Saya beli tahun 2018 macam tu kan. Okey, jadi kedua-dua PC ni saya sambung menggunakan kabel DP tu. Jadi yang belah kiri ni saya displaykan benda yang daripada Mac, manakala yang belah kanan ni pula saya displaykan output daripada komputer. Macam mana saya buat macam ni? Sebab monitor ni dia support mode picture in picture. Okey, jadi apa yang saya buat seterusnya adalah saya install aplikasi Barrier tu dekat dalam Mac dan juga dekat dalam Windows. Okey, jadi macam mana aplikasi Barrier ni berfungsi kan? Fungsi dia adalah konsep client dan server. Di mana satu komputer, contohnya sekarang ni saya gunakan Mac ni menjadi server. Manakala yang lain ni, contohnya macam Windows ni pula, Windows ni menjadi client. Jadi yang client ni kena connect kepada server tu dan kemudian dia bolehlah guna satu keyboard dan mouse yang bersambung dengan server tu. Okey, mari saya tunjuk dekat anda dulu nah. Contohnya macam ni lah. Ni anda nampak saya punya mouse ni. Saya gerakkan mouse. Mouse ni sekarang duduk dalam Mac. Jadi bila saya sampai border dekat antara Mac dengan Windows ni, tengok bila saya gerakkan nampak mouse tu. Dia pergi smooth lah, elok lah. Memang elok betul. Okey, jadi komputer-komputer ni dia bersambung menggunakan rangkaian lah. Sebab tu saya kata dia gunakan client server. Jadi saya tunjuk dekat anda nah. Dalam Mac, contohnya kan, sekarang ni saya gunakan Mac sebagai server. Bila saya run aplikasi ni, dia akan keluar macam ni. Nampak? Saya boleh gunakan sebagai server. Saya pun boleh set dia sebagai client, tapi kena ada device lain yang jadi server kan. Okay, lepas tu dekat dalam Windows ni pula, bila saya install Barrier tu, Barrier ni saya configure dia sebagai client. Okay, jadi kalau anda tengok dekat sini, IP untuk Mac ni yang jadi server ni, ini adalah IP dia, 172.132.225. So, ini adalah IP komputer saya ni. Lepas tu saya beritahu dekat komputer Windows ni, saya kata dekat dia, okay, Barrier, you jadi client dan you bersambung dengan IP ni, 172.168.0.225. Okay, so bila saya dah sambung, maka bolehlah function macam ni, nampak? Boleh gerak. So, kalau contoh kan, kalau ni adalah mouse, kalau anda nak tahu macam ni keyboard tu function pula kan, keyboard ni senang saja. Contohnya, kalau saya duduk dekat dalam Mac macam ni, bila mouse ni dekat Mac, keyboard tu akan berfungsi dekat Mac. Tapi bila saya gerakkan ke sini, ke Windows, secara automatiknya, okay, bila saya contoh kan, saya tekan dekat sini lah, nak bagi anda nampak saya tekan search ni. Okay, bila saya type apa-apa dekat dalam keyboard ni, dia akan keluar dekat situ. Jadi, itulah dia cara-cara nak menggunakan Barrier secara mudah. Anda boleh download dan install. Saya nampak ada untuk Linux dan sebagainya. Okey, dan untuk satu lagi pengetahuan anda nah, Barrier ni dia bukan hanya boleh pakai untuk dua komputer. Dia boleh pakai untuk banyak komputer. Okey, ni saya tunjukkan anda bila saya tekan configure server ni. Okey. Ini adalah sebenarnya tempat untuk anda nak letak, nak susun klien yang akan bersambung kepada server. Okey, yang tengah ni saya letak server dia kan. Ni komputer Mac ni lah. Jadi kalau saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi maksudnya, saya boleh sambungkan 14 klien kepada satu Mac ni. Jadi saya boleh control 14 komputer menggunakan satu keyboard dan juga satu mouse. Contohnya kalau dekat sini saya ada satu laptop ni, kalau saya install Barrier ni, saya boleh control juga. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, kalau anda nak control banyak-banyak komputer menggunakan satu aplikasi dengan mudah yang membolehkan anda pakai keyboard dan mouse satu je. Nah, ingat aplikasi ni, nama dia Barrier.